Pada hari ini, sekolah menjalankan majlis pelancaran program Nilam. Jadi, saya nak bertanya kepada Cikgu Mazatul tentang Nilam. Baiklah, Nilam ini merupakan nadi ilmu amalan membaca. Jadi, peranan sekolah kita ialah menggalakkan murid-murid SK Kem Terendak 2 untuk membaca dan mengisi Ais Nilam. Jadi, saya berharap pada tahun ini murid kita ramai yang mengisi Ais Nilam yang melepasi penarafan 5 bintang. Dan saya sangat berterima kasih kepada para pentadbir dan guru-guru yang telah berjaya menggalakkan murid-murid kita untuk membaca dan mengisi Ais Nilam. Dan saya juga mengharapkan peranan ibu bapa dalam menggalakkan anak-anak mereka membaca di rumah dan juga membantu anak-anak mengisi Ais Nilam. Sebab peranan ibu bapa ni penting dan juga peranan guru-guru supaya peningkatan tahap membaca di kalangan anak-anak kita mendapat tempat terbaik di peringkat negeri Melaka. Jadi saya berharap semoga Ais Nilam SK Kem Terendak 2 mencapai penarafan 5 bintang secara keseluruhan. Jadi rakan-rakan, saya mengajak semua jom membaca.